Cantik. Itulah. Ayah dah chargekan telefon ni. Apa tu, aksesori dia semua dalam kotak tu. Dan ayah punya nombor telefon pun ayah dah save kan. Terima kasih, Ayah. Susah-susah je. Handphone ni kan mahal. Alah, apa susahnya. Bandingkan dengan apa yang Irina dah buat untuk kebun kecil ni, untuk Arya. Zam? Buat apa tu? Zam nak jumpa dengan ayah, dengan Irina sekali. Irina, boleh kita bincang sama? Boleh. Oh, ayah belikan telefon baru kan? Nak tunggu kamu. Kau main lambat lagi. Dari awal lagi ayah dah cakap kan, so beli. Zam lupa ya. Aduh, benda penting macam ni, macam mana boleh lupa? Nasib baik ayah yang beli kan? Kalau lelaki lain, tak kena ayah. Lelaki mana pula? Nanti Raya ni. Saya masuk sekejap lah, saya buatkan lagi ya. Terima kasih, Ayah.